Filmnya adalah Komang, sebuah filem Indonesia, filem drama yang diarahkan oleh Naya Anindita dan Allah Akbar, Masya Allah. So filem ni berkisahkan tentang kisah sebenar percintaan dua orang ni, Raim Laude dan juga Komang. Macam mana mereka bertemu, bercinta dan ada konflik. Saya boleh kata antara dua darjat. Korang dengar macam simple kan? Ala plot cerita cinta biasalah. Bagi saya tidak. Filem dia ada satu majlis yang sangat special dekat hati saya. Pelakon utama dia Aurora Ribeiro sebagai Komang. Saya rasa saya tak pernah tengok dia dekat filem mana-mana. Tapi her performance in this film, kalau dia sweet tu, dia sweet betul. Dia senyum pun comel, menangis pun kesian. Semua cukup. So saya bagi filem Komang sebanyak 10/10 bintang. Penuh, memang layak.